Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah izin untuk kita jumpa pada hari ini. Silakan guys. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam kepada semua yang sedang mendengar, menonton daripada bumi mana anda sedang menonton sekarang ni. Alright. Okey, Alhamdulillah, selamat datang. Kita live dalam maybe dalam around setengah jam. Okey, untuk sebelum kita tidur, kita pergi kita tidur malam ni. Semasa ada lebih kurang sekarang dah lebih kurang 10:30. Okey, alright. So jemput masuk kepada semua yang sedang live, yang sedang melihat daripada luar, jemput masuk. Tap screen guys, tap screen sebab kita baru saja bermula. Malam ni kita nak bincang sikit tentang konsep rezeki yang mana insya-Allah ramai orang bila dia buat bisnes kan, dia lupa tentang this konsep. Dia sangat bergantung, dia suka bergantung dengan diri dia sendiri. Right? Kita ni terlalu bergantung dengan diri kita sendiri, kita tak faham konsep rezeki ni Allah akan bagi. Okay? Alright. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita buka kita punya topik perbincangan sikit malam ni tentang konsep rezeki. Alright. Yang mana insya-Allah boleh bagi kefahaman kepada kita semua yang setiap hari ni kita mencari malam ni kita tidur. Esok kita akan bangun dan kita akan mula mencari lagi, betul tak? Kita akan mula mencari lagi. Kita nak cari apa? Kita nak cari rezeki. Betul? Kita nak cari rezeki. So, bahasa mudahnya memang kita memang kita cari duit, tapi sebenarnya apa beza duit dengan rezeki tu? Yang ni yang saya nak share sikit malam ni insya-Allah. Alright? So, sebelum kita mula, boleh tak kita dapatkan berapa like ni? Kita nak dapatkan 1000 like terlebih dahulu. Boleh tak kita sebelum kita tidur ni kita bincangkan tentang konsep rezeki. Moga-moga esok anda bermula dengan baik. Esok so tidur kita ni malam ni kita fikirkan betul ke tak this concept. Right? Sebagai bekalan anda malam ni. So jemput tap screen, kita dapat 1000 dulu. Dapatkan 1000 like terlebih dahulu insya-Allah. Alright? Dapat 1000 like, kita akan mulakan kita punya live. Live baru start je ni pun. Kan, baru je start live. Tadi ada urusan sikit, saya settlekan ada few things. Then 10.30 baru boleh start live. Kita pukul 11 kita nak tidur. So ada setengah jam insya-Allah kita ada tazkirah sikit lah. InsyaAllah tazkirah. Okay, alright. Boleh. Dapatkan 1000 like dulu. Kita dapatkan 1000 like. Yang tengah menonton kat luar ni, ada yang dekat luar dia tak masuk, dia tak tap pun masuk kan. Dia jenis yang tengok dulu, tap lah dulu. Tap masuk dulu. Okay? Tap screen tu biar masuk ke dalam kita punya live. Kalau ada komen, any pandangan, saya persilakan insya-Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita dah cukup 1000 dah tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So, bila kita cerita pasal rezeki, apa beza dia rezeki, duit, kesihatan kan? Rezeki ni, bahasa mudahnya, apa saja yang beri manfaat kepada kita. Boleh faham? Apa saja perkara, duit,
apa saja yang berlaku pada kita, itu adalah rezeki kita. Okay? So, saya ambil contoh. Ada orang dia ada duit. Alright, ada duit. Katalah duit 1 juta lah. Anda berniaga, anda ada duit 1 juta. Duit tu milik kita. Milik anda. Tapi belum tentu rezeki anda. Boleh faham? Duit ni yang kita ada ni, duit-duit yang kita ada ni, milik kita. Tapi belum tentu rezeki kita. Boleh faham? Dia macam duit yang kita ada banyak tu, dia akan ada rezeki isteri kita, rezeki anak kita, rezeki mak kita. Kalau kita berniaga, rezeki pekerja-pekerja kita. Jadi, basically konsep rezeki ni kan, yang saya belajar dengan guru saya, apa saja yang dapat bagi manfaat kepada kita, itulah rezeki. Boleh faham? Jadi, bila kita berniaga ni, kita tak semestinya kita nak dapat, kita nak duit banyak. Definitely kita nak duit banyak. Okay? Tapi, cuba perhatikan rezeki kita tu. Sebab, kalau kita rasa duit tak cukup, tapi kadang-kadang duit tu yang tak cukup. Yang lain tu kita cukup. Betul tak? Duit je yang tak cukup. Tapi yang lain kita cukup. Kalau kita tak cukup, by right kita daripada kecil sampai besar, kalau kita tak cukup, what will happen to our life? Tapi eventually kita hidup sampai hari ni. Maksudnya apa? Maksudnya kita cukup. Betul tak? Maksudnya kita ni menjalani kehidupan sehari-sehari ni, kita cukup. Sebab Allah menjanjikan kecukupan dan kekayaan. Right? Syaitan menakut-nakutkan dengan kemiskinan. Jadi Allah cukupkan kepada kita. 2 spot. Waalaikumsalam. Thank you guys yang baru saja live bersama dengan saya. Kita live sekejap je malam ni. Kita maybe around 30 minutes. Before 11 kita akan habiskan live. InsyaAllah. Saya nak live awal-awal pun tak dan. Banyak urusan kan. Ini pun tadi pun bila nak pergi tidur tu saya kata, tak apa, malam ni kita bagi ilmu bermanfaat. Moga-moga dapat manfaat. Ada orang yang boleh dapat manfaat sebelum tidur kan. Bulan 6 jadual padat ke? Jadual memang selalu padat. Dia perlu dikosongkan kalau nak dia boleh diadakan, tetapi kalau nak tanya jadual padat ke tak padat, dia perlu dikosongkan. Ada kita. Okay? Alright. Jadi bila kita cerita pasal rezeki, especially berniaga, Satu, kita kena faham yang bagi manfaat untuk kita. Okay? Nombor 2, konsep tentang rezeki yang saya nak share kepada anda ni adalah rezeki ni memang dah ada. Kita tak perlu risau pun. Jangan risau. Jangan takut. Jangan risau. Kalau kita punya sales teruk, kan? Jangan takut. Jangan risau. Ada rezeki tu. Teruk macam mana pun kehidupan kita, cukup lagi kita ni. Betul tak? Teruk macam mana sekalipun, masih cukup. Cukup kita makan, cukup pakai, cukup. Allah menjanjikan kecukupan. Allah tak pernah tinggalkan kita. Jadi jangan takut. Sampai ada 2-3 hari lepas, 2 hari lepas, saya pergi jumpa dengan salah seorang kita punya student dekat Kelantan, Kota Baru. Okay? Saya pergi ke tempat beliau. And then kita ada saya consult untuk dia punya business kan. Bila saya discuss dengan beliau, dia kata apa? Saya tak pernah buat loan tuan. Dia kata, saya tak pernah buat loan. Niaga saya ni tak pernah buat loan. Dia kata dulu awal-awal saya pernah buat loan. Awal-awal berniaga dulu. Tapi bila saya buat loan, bisnes saya tak pergi. Bisnes saya ni tak grow tau. Tapi bila mana saya berniaga tak guna loan, ada je
ruang yang Allah bagi nampak susah tapi dia jadi mudah. Boleh faham tak? So, dekat situ saya faham satu benda. Bila mana kita buat loan, boleh tak buat loan? Basically boleh je dalam bisnes. Tetapi di mana kita letakkan keyakinan kita? Adakah kita letak yakin kita atas duit tu atau kita letak yakin kepada Allah SWT? Jadi konsep dia simple je. Selain daripada Allah semua asbab rezeki, Allah adalah pemilik rezeki. So bila Allah pemilik rezeki, maka Allah akan datangkan asbab-asbab supaya rezeki itu sampai kepada kita. Jadi bila kita berniaga, right, atau anda hidup dalam kehidupan anda, kena yakin rezeki kita tu ada. Cuma siapa yang pegang rezeki kita? Alright? Tuan jemput Datuk J IDCC ni, ramai yang frust dia kena kick. Saya dah jemput masuk podcast kan. Saya tengok podcast lah. Kalau saya jemput Datuk J datang ke IDCC ni, ada yang nak datang tak? Ada yang nak datang? Cuba komen sikit. Datuk Jerry. Kalau Datuk Jerry datang, ada yang akan datang tak? Untuk kita punya event Grow Business Lebih Laju. Saya turun dengan tim saya. Okay, alright. So, let's talk about rezeki terlebih dahulu. Okay. Kita kena yakin yang kita ni, rezeki kita ni memang ada. Kena yakin. Allah memang dah tetapkan rezeki kita. Jadi, jangan sekali-kali takut dengan rezeki. Ada orang kan dia takut rezeki dia tak cukup. Right? Dia takut tak boleh makan, tak boleh pakai. Jangan risau. Buang risau tu. Sebab apa? Bila kita takut risau dengan kemiskinan. Sebenarnya, kita sedang dengar apa yang syaitan bagi tahu. Sebab dalam Quran Allah dah bagi tahu, syaitan menakut-nakutkan kita dengan kemiskinan. Jadi setiap kali ada lintasan-lintasan dalam kepala kita, hati kita kata tak cukup ni. Lintasan-lintasan dalam hati kita kata miskin ni. Lintasan-lintasan dalam hati kita kata susah ni. Itu semua lintasan-lintasan daripada syaitan. Pegang benda tu. Bila anda pegang benda tu, insya-Allah you jadi kuat. You akan automatik jadi orang manusia yang sangat kuat. Okay? Untuk lawan whatever cabaran yang datang depan kita. Boleh faham? Terutama siapa-siapa yang lain dengan saya ni, dia berniaga. Dia buat perusahaan sendiri. Dia berdiri di atas kaki dia sendiri. Jangan sekali-kali ada perasaan takut tu. Dia umpama macam ni lah tuan-puan. Macam ni contohnya. Anda ni baik dengan contoh apa? Perdana Menteri lah. Anda ni memang kawan baik dengan Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri kata apa? Tak usah takut lah. Tak usah takut. Kau jadi apa-apa pada kau, aku backup. Perdana Menteri cakap macam tu. Kalau orang Kelantan panggil segar tak? Kita segar tak? Kalau Perdana Menteri ayat kita gitu. Jangan kata Perdana Menteri. Menteri besar cakap macam tu pun kita dah. Betul tak? Menteri besar datang. Tak kisahlah kau orang negeri mana-mana pun. Menteri besar datang. Kau tak usah takut lah. Kau buat je apa yang kau nak buat. Kan? Kalau tak jadi ke jadi apa-apa tak bagus ke, aku backup kau. Aku duduk kat belakang kau. Apa perasaan kita? Semangat tak? Semangat. Jadi Allah di belakang kita. Allah ada dengan kita. Allah janjikan kecukupan dan kekayaan. Dalam Al-Quran Allah dah jelaskan. Yang takutkan kita miskin, tak cukup, setan. Boleh faham? Itu konsep yang kita kena belajar. Sebab tu dekat Grow Business Lebih Laju ni, 21 dan 22, alright? 21 dan 22 Mei ni, insya-Allah kita akan berkumpul, alright? Ramai-ramai, insya-Allah, untuk belajar bisnes grow lebih laju.
Kita nak growkan bisnes lebih laju. Siapa kat sini yang berniaga, dia nak grow bisnes dia lebih laju? Ada tak? Ada tak yang kat sini yang dia memang kalau dia nak buat ni, dia nak buat sungguh-sungguh berniaga dia? Cuba komen. Siapa yang komen ni saya nak tengok, saya nak doakan. Supaya bisnes dia ni grow lebih laju insyaAllah. Alright? Tuan, rezeki dah ditulis. Tak apa ke kalau kita risau rezeki tak ada sebab banyak duit habis invest sana sini? Kashli. No. Jangan risau. Jangan risau. Rezeki kita memang dah tulis. 4 bulan kita dalam kandungan. Tak payah risau. Tak payah risau. Esok pagi, insya-Allah dengan izin Allah, anda celik mata je, dah ready. Mesti ada. Cuba anda tengok. Perhatikan pagi esok. Anda buka celik je mata, ada je makanan tu akan datang kepada anda. Air akan datang, makanan akan datang. Asbab dia Allah dah ready. Asbab sama ada wife tolong masakkan ke, kan, ada kawan belanja kopi, latte pagi esok ke, kan, dia akan ada je, datang je asbab-asbab tu. Tengok je magic tu akan berlaku esok. Jadi jangan risau, jangan takut. InsyaAllah. Alright. Kak Da, Mimi Mas. Assalamualaikum Mimi Mas. Okay, alright. Okay. So bila kita bicara soal rezeki ni, letak yakin tu kepada Allah. Right? Letak yakin tu kepada Allah. Tapi tuan, saya cuba letak yakin tu kepada Allah. Yang ni kita kena lebih dalam sikit. Saya cuba letakkan keyakinan saya kepada Allah. Tapi susahlah. Susah. Baik. Bagaimana kaedah untuk kita belajar mantapkan iman kita? Saya suka bila siapa kat sini dah dengar podcast Kowi dengan Yusuf. Dalam podcast tu diceritakan Allah nak memahamkan kita tentang circle. Allah nak memahamkan kita tentang bila mana kita berada dalam circle orang-orang yang baik. Sampaikan anjing pun disebut dalam Al-Quran. Faham? Cerita mana? Cerita Ashabul Kahfi. Duduk di dalam gua. Alright? 309 tahun kan? 300 tahun lah duduk dalam gua. Nak ceritanya, bila mana kita berada di dalam circle orang-orang soleh, walaupun ini anjing, pun diceritakan dalam, mulianya anjing sampai diceritakan dalam Al-Quran. Nampak? Jadi, penting tak kita duduk di dalam circle yang baik, yang bagus? Penting tak? Penting ke sangat penting? Confirm sangat penting. Sebab tu, apabila kita nak mula belajar yakin kepada Allah ni, nak belajar yakin, tengok dengan siapa kita berkawan. Kalau anda nak nampak, anda nak tenang menguruskan bisnes, kalau anda ada bisnes, anda nak tenang menguruskan kehidupan, nak belajar yakin ni, tengok kawan-kawan kita. Oh tak apa, saya kawan je dengan dia, tapi saya tak ikut perangai dia yang tak apa-apa nak elok tu kan. Ada orang cakap macam tu. Tapi tuan-tuan, lama-lama anda akan ikut juga. Sebab tu, kita kena pilih kawan. Kalau anda nak berasa tenang, niaga ni ada rasa peaceful instead of serabut, tengok balik siapa kita berkawan. Dengan siapa kawan-kawan kita. Kalau kawan-kawan kita jenis yang hustle, malam pun tak tidur kan. Konon-konon tengah berfikir kan. Pagi pun bangun lewat subuh. Apa jadi? So, bagaimana untuk kita belajar cara untuk yakin kepada Allah SWT? Nombor satu, tengok siapa kita berkawan. Okay? Kalau kita berkawan dengan orang baik-baik, sentiasa cakap pasal hebatnya Allah, apa jadi dengan kita? Dengan kita pun jadi baik. Dengan kita pun akan buat kerja-kerja yang akan memantapkan iman kita. Kalau kita berkawan, circle kita, sahabat kita, terutama kalau orang berniaga, kawan-kawan dia semua bercerita pasal kereta je. Sport car je. Beli kereta pula, kereta mahal je. Kalau minyak tu tak boleh pakai minyak 95, kena pakai minyak 97 ke atas. Kereta sport saya mana boleh guna minyak 95.
Kan kena guna 97 sebab enjin didesign untuk kelajuan. Kalau sembang dengan member, semua sport car je. Last kali apa jadi dengan kita punya ni keyakinan kita? Tak ada. Kita jadi yakin dengan duit. Kita jadi yakin dengan kereta. Tengok, choose your circle wisely. Kalau kita nak tahu orang tu bagus tak bagus, tengok kat mana dia lepak, di mana dia berada. As simple as that. Alright? Yakinlah tuan-puan. Yakinlah. Saya bagi tahu jujur kehidupan saya, alhamdulillah, takdir Allah baik, mula berubah. Salah satu sebab adalah saya cuba mencari circle yang baik. Orang-orang baik yang berada di sekeliling saya. Peringkat awal dulu bukanlah kata tak baik, tak bagus. Alright? Tetapi cara kita pilih peringkat awal dulu, mereka sentiasa bercakap tentang dunia, bercakap tentang effort sendiri. Dia tak bercakap tentang Allah yang bagi. Apa jadi? Dengan kita-kita pun terjebak sama. Okay? Choose your circle wisely. InsyaAllah. Right? 21 dan 22 Mei ni 21 dan 22 Mei ni, InsyaAllah kita akan berkumpul ramai-ramai di IDCC Shah Alam. Kita akan belajar cara grow bisnes lebih laju. Selain daripada kita belajar tu, kita juga insya-Allah jumpa dengan sahabat-sahabat yang satu pemikiran yang sama. InsyaAllah. Kalau anda nak grow, you are very serious, betul-betul serius nak grow, datang pada 21 dan 22 Mei ni. Kalau anda boleh cari detail tu, ada dekat this area ke silap saya. Right, boleh isi form dekat bawah ni. Nanti tim saya akan berhubung dengan anda insya-Allah esok. Okey? Dulu masuk kelas Tuan Fadi dari seorang staff biasa, now dah ada bisnes sendiri. Alhamdulillah. Allah bagi izin. Ya, saya asbab je, tak ada apa pun. Fokus saya adalah untuk share whatever knowledge yang Allah bagi. Alright? Itu saja. Sebab kalau saya tak share, saya diuji dengan ilmu tu. Nanti Allah tanya, ilmu kau ni kau buat apa? Kan? Jadi saya sedang buat apa yang Allah suka saya buat. Jadi untuk tuan pula, jadi asbab. Saya jadi asbab untuk tuan punya bisnes. Tapi sebenarnya Allah nak bagi rezeki pada tuan. Itu saja. Hidup kita ni simple. Okay? InsyaAllah. Yang ramai-ramai live dengan kita ni meniaga apa ni semua ni? Ada yang meniaga? Oh, by the way, dekat saya mula satu siri baru. Siri baru tu saya panggil FG. FG stand for Fadi Ghazali. Tapi dia singkatan untuk fast growth. Right? So saya akan fokus untuk konten-konten untuk bantu anda untuk fast growing your business. InsyaAllah dengan izin Allah. Okay? So kalau anda boleh tengok dekat channel YouTube, alright, so anda boleh pergi ke sana dan anda boleh tengok hari ni keluar episod pertama. Alright, hari ni episod pertama. Satu video maybe around saya target dalam 10 to 20 minutes max. InsyaAllah. So kita akan ada episod sambil-sambil saya driving, I will share something for you to belajar dan aplikasi untuk bisnes. InsyaAllah. Dunia baru, Assalamualaikum. Dunia baru. Okey, kita ada few minutes lagi. Kalau ada apa-apa soalan boleh tulis kat bawah. Alright, insyaAllah saya suka untuk jawab soalan-soalan anda insyaAllah. By the way, 21 dan 22 Mei, saya nak jemput semua yang sedang live dengan saya ni untuk datang ke IDCC Shah Alam dan belajar cara untuk grow business lebih laju. Dengan izin Allah. Okay? So, boleh isi form dekat bawah ni. Boleh isi form dekat bawah warna kuning tu, dia ada arrow tu. Okay.
Dan tim saya akan berhubung anda esok insyaAllah. Oh, datang buat kali ke-10 insyaAllah. Tak berniaga, suka dengan ilmu dan tengok gelagat orang muda. Biasa saya tengok live ni di suka pesan. Amazing Founder 2122 fokus tentang apa? Kita akan ada satu, kita akan belajar cara topik pertama, hari pertama kita akan tengok bagaimana untuk anda memilih staff yang baik tetapi modul baru menggunakan AI. Right? So macam mana anda nak gunakan sistem AI untuk anda tapis your staff, meletakkan staff di tempat yang betul. Bukan saja tapis yang baru masuk, tapi yang dah ada ni nak letak di tempat yang betul. Alright? Kita akan belajar. That is the first topic hari pertama. Sebab nak grow business ni, dia mesti grow dengan team. And then kita akan belajar strategi grow. Salah satu juga kita akan share untuk kita cari the best product atau service. Which one? Best product, best service. Dan kita akan tengok in term of kita punya margin keuntungan. Sebab business tak boleh grow kalau you tak ada margin. Okay? Business tak boleh grow kalau kita tak ada margin. Alright? And then kita akan belajar hari kedua, marketing and sales. Definitely kita akan guna AI juga. Okay? Alright? Pak Mio, saya tak ada, I cannot comment on that. Tapi I believe setiap orang dia kalau pernah mengalami dan dia akan cakap ada. Okay? Tapi kalau kita belajar dari orang-orang yang berpengalaman, jawapannya ada. Kalau guna duit bisnes buat rolling barang boleh ke? Boleh, tak masalah. Rolling untuk beli barang tak ada isu. Dia jangan guna duit bisnes untuk keperluan peribadi. Okay? Pets, bird, food. Tak ada masalah. Kita memang duit bisnes ni adalah untuk rolling. Make sure kita dapat keuntungan dan kita boleh rolling. Tak buat book review macam Ramadan hari tu. Ada. Saya buat pagi-pagi. Live pagi-pagi saya akan buat review. Contoh pagi tadi saya buat live review buku ni. Sekarang ni saya tengah baca buku ni. 48 Laws of Power. Alright, macam mana untuk kita dapat power? Tadi saya ada, kita bincangkan topik bab nombor berapa tadi? 14 tadi. 13. Tadi kita bincangkan topik ke-13 tadi. Ada? Alright? InsyaAllah pagi. Saya baca buku ni pagi lah. Malam-malam baca buku dia berat sikit. Orang pun nak tidur dah kan. Korang pun nak tidur juga. Pukul 11 takkan nak cerita pasal buku kan. Saya jawab soalan-soalan anda lah insyaAllah. Ada soalan, any question lah. Tak kisahlah tak kisahlah anda punya macam mana? Suka pesan. Ada nak Mesir Frozen. Salam tuan, bisnes saya baru account TikTok. Macam mana nak naikkan branding? Focus on buat content. Dia panggil apa? Focus on quantity over quality dulu. Okay? Quantity over quality. Peringkat awal. Keluar je content. Keluar je. Biar banyak content dulu. Then you will notice akan ada konten-konten yang pergi. Alright. So macam mana content kita nak pergi? Dia ada dua cara. Satu adalah konten-konten yang bersifat tumpang ombak. Iaitu konten-konten yang memainkan isu-isu semasa. Number two adalah anda tengok konten orang lain yang viral, anda tiru versi konten tersebut. Okay? Tiru versi sahaja konten tersebut. InsyaAllah. Boleh? Cik Arni, macam mana nak semangat bisnes? Simple je Cik Arni. Datang sini. 21-22 Mei. Alright? Dia ubatnya ada kat situ. Ubat nak semangat bisnes ni, dia kena ada cikgu. Alright? Daripada cikgu, kita dapat ilmu. Ilmu bukan saja ilmu semangat, tapi ilmu untuk keluar dari masalah dan akhirnya kita semangat. Nombor 2, kita akan nombor 3, sorry. Daripada cikgu, kita akan dapat sahabat circle. Okay? Alright? So, boleh isi form dekat bawah ni, warna kuning tu.
isi form dekat situ, nanti tim saya akan berhubung. Okay, esok lah. Tim saya akan berhubung esok. Okay, ada lagi? Any question lagi guys? Dia apa, bila kita dalam keadaan kalau kita berniaga lah setiap hari kita berhadapan dengan banyak masalah, banyak cabaran. Okay? Dan pada masa yang sama, dunia juga ada masalah dia. Betul lah. Kita ada masalah kita. Dunia pun ada masalah dia. Dunia itu termasuklah negara, termasuklah negara-negara lain kan. Jadi, bagaimana cara untuk kita berhadapan dengan situasi itu? Fokus kepada apa yang berlaku pada kita. Bukan fokus kepada apa yang berlaku pada dunia. Sebab kita tak ada kaitan apa saja berlaku dengan dunia. Perdana Menteri hari ini pergi jumpa dengan Vladimir Putin, Rusia. Ada kaitan dengan kita? Tak ada kaitan. Jadi jangan semakkan otak kita untuk tengok, wow, Perdana Menteri kita pergi Rusia, siut. Apa yang dia cakap Tak payah. Jangan semakkan otak kita dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Yang sepatutnya otak kita ni, kita fokus untuk perniagaan kita. Adakah produk kita ni dah jadi produk yang terbaik? Ada keunikan ke tak ada keunikan? Okay? Apakah promotion, marketing yang saya buat untuk melariskan produk saya? Okay, promotion saya buat ni dah buat plan dengan betul ke tak? And then, adakah tempat yang saya letakkan produk dan servis saya ni tempat yang betul dan tepat untuk orang kenal dengan produk dan servis saya? Adakah saya perlu buat live? Contoh Alif Syukri buat sehari jualan beribu-ribu parcel jualan dia buat. InsyaAllah next week saya akan ada podcast bersama dengan Datuk Alif Syukri. Nantikan podcast tersebut. Siapa nak tahu, saya akan korek rahsia Alif Syukri ni macam mana dia boleh pertama of course jadi jutawan, and then nombor dua kekal jutawan. Saya akan buat podcast tu bersama dengan Alif Syukri. InsyaAllah next week saya diberitahu oleh tim saya lah. Okay. Jadi kita fokus kepada produk kita fokus pada promotion yang kita buat. Kita fokus pada place yang kita letakkan produk servis kita. Dan bila mana kita buat bisnes ni kan, kita mesti ada orang, people kan. Orang-orang kita ni adakah cukup untuk bersama dengan kita ni kembangkan perniagaan. So macam tu lah. So jangan kisah pasal apa yang berlaku dekat luar. Right? Always focus on our business. Nak cari sampingan, stabilkan kewangan, bagaimana coach? Bisnes apa yang boleh? Jannah, dia apa-apa bisnes sebenarnya boleh Jannah. Dia tak ada apa yang boleh, tak. Kalau Jannah tanya soalan saya ni lebih kurang dalam 10 tahun lepas, saya akan advise Jannah untuk join mana-mana insurans takaful ataupun MLM company. Ataupun produk yang buat sistem agent. Saya akan advise macam tu. Tapi zaman sekarang ni, dia bukan lagi zaman yang tu. Kenapa saya boleh advise MLM? Sebab ada orang dia memang benci MLM kan. I know. Saya faham. Tapi kalau kita pilih MLM yang betul, yang sayang dan cinta kepada produk, by right MLM itu boleh bertahan lama. Dan sebenarnya konsep MLM ni bagus. Sebab dia ada training, dia ada mentoring, dia ada coaching, dia ada definitely produk-produk yang bagus kan. Tapi itu advice saya kalau you tanya saya berapa? 10-15 tahun lepas. 20 tahun lepas in fact. Right? Fast forward sekarang, everybody boleh start untuk dapat keuangan
dapat duit tambahan. Macam mana? Guna affiliate lah. Start jadi affiliate je. Tak ada masalah pun. Okay? Alright? Boleh Jana? Start jadi affiliate je. Produk apa nak jual? Jual je. Mana yang Jana rasa bagus, boleh jual, terus. Tuan sebut FG tadi channel apa? FG? Channel Fadi Ghazali. Channel saya juga. Fadi Ghazali. Cuma fast growth tu, kita punya episod baru. Kita sambil-sambil saya bawa kereta, saya akan share knowledge. Alright? Thank you Jana. Jana, boleh datang pada 21 dan 22 Mei. Kalau Jana betul-betul nak grow business, datang. Paksa diri 21 dan 22 Mei. Boleh isi form dekat bawah ni. Okay? Alright? Cari form hijau yang ada macam arrow kat atas tu, klik kat situ dan isi form. Nanti anda akan menerima jemputan untuk hadir pada 21 dan 20 Mei. Bagaimana nak hadap dengan pesaing bisnes kita yang selalu follow up kita, tuan? Apa maksud follow up? Apa maksud pesaing selalu follow up? Follow ke apa? Kita buat A, pesaing kita buat A. Kita buat B, pesaing kita buat B. Gitu. Again, tuan dan puan, seperti yang saya bagi tahu tadi, bila kita berniaga, fokus kepada bisnes kita. Jangan fokus kepada perkara luar. Kan tadi saya dah bagi tahu. Aku baru je bagi tahu tadi. Apabila kita berniaga, fokus kepada bisnes kita. Bukan kepada bisnes luar. The fact that pesaing ikut kita, follow kita, maksudnya apa? Kita lebih hebat pada dia lah tu. Sebab tu dia follow kita. Tapi apabila kita rasa dia tengah follow kita, kita pun, umpama kita tengah lari, kita pun tengok dia, apa jadi? Boleh jadi disebabkan kita hilang fokus tu, akhirnya dia akan lawan kita. Sama seperti yang berlaku kepada China. Alright, dia follow je kereta Europe, dia copy 100% kereta Europe. Lama-lama apa berlaku? Pam, dia pun pergi. So that's why saya kata apa? Bila kita buat niaga ni, jangan fokus kepada di luar daripada perniagaan kita. Fokus pada bisnes kita. Fokus kepada apa? Produk kita, servis kita. Fokus kepada apa? Promotion yang kita buat, marketing yang kita buat. Fokus kepada apa? Tempat kita pasarkan produk kita. Online ke, offline ke. Kalau online dekat mana? TikTok ke apa kan? Alright? Dan kita fokus kepada orang yang dalam syarikat kita. Kita duk fokus yang tu je. Jadi kalau orang lain jadi apa-apa pun, itu dia punya hal. Okay? Daddy Fizal. Salam. Terima kasih. Thank you so much guys baru live dengan saya. If you have any question, insyaAllah boleh tulis kat bawah insyaAllah. Dan for those yang live dengan saya nak jemput anda untuk hadir pada 21 dan 22 Mei. Kita akan berkumpul dekat IDCC Shah Alam. Okay? Kita akan berkumpul dekat IDCC Shah Alam. Boleh isi form dekat bawah ni. Okay, kita akan berkumpul. So far dah 1,000 orang register untuk ke IDCC Shah Alam. So kita akan ada 1,000 founder lah insyaAllah. Belajar cara dan strategi untuk growkan bisnes. InsyaAllah. Okay? Alright? Boleh Arena Mesra? Jangan fikir pasal pesaing. Kerja kita buat apa? Kerja kita adalah bangunkan bisnes kita. Jangan tengok pesaing. Dia macam ni. Keep your friend close and your enemy closer. Itu saja. Right? Keep your friend close, your enemy closer. Maksudnya you punya pesaing lebih dekat. Maksudnya lebih dekat ni apa? You tahu apa pergerakan dia. Itu saja. Bukannya nak serabut fikir pasal dia. Tapi kita nak tahu apakah yang dia buat. Itu saja. Tapi our job adalah to make sure our business tu bagus. Ingat dalam business ni ada 4P. Dia ada 4P.
Apa 4P tu? Produk. Alright? Kita kena make sure produk kita bagus. Atau kalau buat servis bagus. Alright? Number 2 adalah promotion. Promotion. Oh anyway, produk ni kena make sure margin, keuntungan bagus semua Alright? Maksudnya produk kita ni ada demand, okay, ada margin, ada sebagai semua benda. Okay? 4P. Dalam bisnes ada 4P. First is product. Jelas, produk tu kena ada semua lengkap. Margin, keuntungan, semualah yang bagi tahu, USP dan sebagainya. And then number 2 adalah promotion. Promotion. Kalau anda buat promotion yang bagus, yang baik, definitely produk anda, bisnes anda akan dapat lebih banyak revenue. Kalau pesaing anda nak follow anda pun, kalau anda lebih agresif pada pesaing anda, you will pegang market. Apa kaitan dengan pesaing? Dia nak follow, ikut dia lah. Tapi kalau kita agresif buat promotion, kita akan pegang. Nombor 3, place. Kita letak kat mana barang kita ni? Online ke, offline ke? Kalau online, kat mana? TikTok. So, kena buat live ke tak boleh? Tak perlu buat live. Alif Syukri. Dikala orang lain baru nak bangun tidur, dia dah buat live. Alif Syukri, dikala orang lain baru nak mandi, dia dah buat live meniaga barang dia. Cuba tengok esok. Biasa macam tu. Okay? Over 4 people. Orang. Feature terbaru FB akan kalahkan TikTok ke nanti? Depends. Cuma attention people will divide. Dia akan tengok sana, tengok sini. Tapi hujungnya, bahasa mudahnya target market berbeza. Wife saya join Mastermind 2023. Tahun ni baru start buat. Alhamdulillah. Daddy Faizal. Maksudnya dah habis ke belum? Belajar tu habis ke tak habis? Daddy Fizal, nanti make sure tuan dengan wife datang 21 dan 22 Mei ni. Boleh? 21 dan 2, Dr. Amy Murniza. Nanti 21 dan 22 ni datang tau. 21, 22. Kalau 20, 21 dan 22 Mei ni dah 2025 kan. Kita akan bicara soal penggunaan AI untuk cari staff terbaik. Okay? So for those yang ada staff, ada team, nak cari, of course bila kita business nak grow, kita kena cari team kan. Kita cari orang kan. Sekarang ni dah ada sistem yang kami dekat Funivo kita develop in-house untuk kita dapat staff terbaik. Alright? Staff terbaik. Macam mana kita nak evaluate staff ni? Daripada resume dia. Daripada dia punya attitude macam mana. Resume dia ada markah. AI akan check resume dan AI akan bagi markah sesuai ke tak dengan job offering kita. Number 2, kita akan ada attitude test. AI akan tentukan whether dia suit atau tidak. Okay? Alright? Number 3, AI juga akan bagi soalan-soalan yang sepatutnya kita tanya kepada bakal pekerja kita. Syok tak? Jadi kita tak tahu nak tanya apa. AI akan bagi suggestion bagi kita tanya. Kita tanya based on apa AI cakap tu. And then daripada situ AI akan bagi markah-markah tu. And then daripada situ juga kita akan ada seperti mana seorang advisor that will advise us sama ada candidate ini sesuai atau tidak untuk job yang kita nak. InsyaAllah. 21 dan 22 ni. 21 dan 22 Mei. Make sure ada beg kuning dekat bawah tu. Dia ada beg oren. Cari beg oren dan ada arrow kat atas tu. Klik kat situ. And then nanti tim saya akan berhubung untuk jemputan hadir pada 21 dan 22. Dah 1,000 orang dah register. Okay. Alright, kita dah 11.13. InsyaAllah. Okay, siapa-siapa nak join IC sekarang sebab saya pun dah nak kita nak habis dah kita punya live ni. Isi sekarang saya bagi masa. Okay, jap. Saya
Siapa yang nak belajar cara grow business? Okay, saya letak kat situ. Boleh isi sekarang. Isi sekarang sebelum kita tamatkan kita punya live untuk malam ni insyaAllah. Malam ni live sekejap je sebab saya pun tadi memang ada banyak perkara perlu diuruskan. Jadi saya pun 10.30 tadi baru start live. Why not kita share knowledge malam ni insyaAllah kan. Kita hantar wife masuk coachingan senior dekat Farishian. Oh, kalau Faris juga. Mantap. Okay, alright. So, thank you so much guys for listening kepada saya punya live. Alright. Saya sangat berharap besar saya punya harapan untuk tengok bisnes anda ni grow. Sebab tak tahulah, Allah tak bagi saya hobi lah. Hobi saya tengok bisnes grow. That is my hobby lah. Saya suka tengok bisnes grow dan saya suka tengok orang grow. I don't know why, tapi itu saya punya kesukaan. Alright. So saya doakan anda semua insya-Allah murah rezeki, dipermudahkan urusan. Ingat, kalau nak buat sesuatu ni buat sungguh-sungguh. Nak buat sesuatu, buat sungguh-sungguh. Tak nak buat, tak payah buat. Don't waste your time. So, kalau nak buat bisnes, biar buat bisnes betul-betul. Alright? Dapatkan ilmu betul-betul. Jangan buat separuh-separuh jalan. Buat half-hearted, tak payah. Alright? Kalau nak buat sungguh-sungguh. Dapatkan ilmu, insyaAllah. Dengan izin Allah. Alright, so nanti kita jumpa lagi dalam live-live seterusnya. Minta maaf hujung rambut, hujung kaki. Esok, make sure, satu lagi sebelum habis. Bangun pukul 4.30 esok. Dan kita bangun tahajud. Mintalah dengan Allah kan. Minta dengan Allah. Tanda orang tu betul-betul nak adalah dia boleh dan mampu bangun tahajud. Esok 4.30 bangun tahajud. Right? 4.30 esok bangun tahajud. Mintalah dengan Allah. Solat tahajud 2 rakaat. Siapa yang tak mampu 2 rakaat pun okey dah. Tapi kalau kalau mampu lagi, boleh solat tahajud, solat taubat, solat hajat. InsyaAllah. Alright? Dan ni pesan cikgu saya. Kan kalau kita baca 3 kali qul huwallah tu, khatam satu Quran kan. Jadi, setiap rakaat tu baca 3 qul. 3 qul huwallah. Kan? Jadi, 2 rakaat tu 2 kali khatam Quran. Macam itulah lebih kurang. Cikgu saya bagi tahu pada saya lah masa tu. Okay? Siapa-siapa insyaAllah boleh, kalau nak amalkan boleh insyaAllah. Alright, thank you so much. Kita jumpa lagi dalam live seterusnya. Nak buat sesuatu, buat sungguh-sungguh. Alright, lawan tetap, lawan. Assalamualaikum. Pagi.